الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Adha buat semua. Hari ini kita berada di Masjid Jami' Taman Sri Sarjana dalam Parlimen Tenggara Daerah Kota Tinggi. So apa kita buat kat sini? Kita buat Majlis Korban Perdana Parlimen Tenggara 1447 Hijrah. So hari ini bagi Parlimen Tenggara 21 ekor dan adun pasir raja YB Rashidah Ismail sebanyak 6 ekor. Termasuk lembu yang diberikan oleh Datuk Zahid Hamidi, termasuk yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Jadi bersama saya ni Imam Jalaluddin adalah juru sembelih lah. Kita kata hari ni memang kita berdua lah Imam Saya dengan Imam lah. Dan yang paling besar adalah kita menyempurnakan niat lah Ya betul. Penama-penama pada lembu yang disumbangkan itu ada daripada APM, ada daripada 6 Ranger Polada sini, daripada Polada pun ada, kemudian kepada pihak polis pun ada, kemudian kepada PPD Kulai Kota Tinggi pun ada. Jadi banyaklah komuniti yang kita berikan lembu berkenaan dan diberikan penama. So, saya dengan Imam Jalal ucapkan terima kasih atas kerjasama semualah menjayakan ibadah ni sebenarnya walaupun namanya Majlis Korban Perdana Parlimen Tenggara, tapi ini adalah ibadah. Saya berdoa semoga masih ada lagi rezeki, ada lagi ihsan Tuhan berikan kepada kami semua kesempatan waktu pada tahun hadapan, InsyaAllah, untuk kita laksanakan lagi korban perdana seumpamanya. Ini Imam Jalal, Imam Masjid sini, dia tukar sembelih juga. Saya ucapkan terima kasih lah kepada merapat sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong Sultan Johor, dan juga Duli Yang Amat Mulia Pemangku Raja Johor yang menyumbangkan lembu juga, dan juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri MKKDW yang menyumbangkan lembu melalui Risda kepada Parlimen Tenggara dan juga Dewan Pasir Raja. Jadi itu sajalah daripada saya. #korban sama-sama, #Parlimen Tenggara. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.